Selamat tengah hari guys. Welcome to my channel Tupa Peter. Dan ini tengah hari, pukul berapa? Tak tahu jam. Tengah hari sudah. 1 lalu kah? 1:30. So saya akan casting di apa nama kawasan ni? Di ladang sawit kepunyaan Woodman. So saya dengan anak saya di sana. Dia sudah pergi. Yo, kunci kereta, kunci. Lock. So saksikan. Tadi saya dapat satu tadi ya. Satu tadi tidak ambil gambar. Tidak ambil video. So dah. So saya lupa on kamera tadi guys. Okay, saksikan guys. Stay tune di channel saya. Subscribe guys. Habis tu apa tu? Percuma guys. Harap ada hasil ya. Aduh, lari guys, tengok. Lari dia guys. Okey. Hari ini panas betul. Tengok ada hasil atau tidak. So nanti ada sambaran dia. Tadi tidak rekam tadi. Saya tidak ambil video dia. Sayang betul. So kepada yang ingin casting ke sini di Jalan Bukit Peninjau, Miri, dan masuk ke ladang Woodman Malang Seli. Orang panggil Malang Seli. Itu Malang Seli Sini kalau ada security macam tak boleh masuk tu. Tapi kalau kita beritahu dia kita casting dekat Woodman, okey dia cakap boleh lah. Ada yang tidak boleh lah. Tapi kalau pakai kereta susah guys. Kalau pakai kereta kena pakai 4 wheel sini. Jalan dia boleh tahan juga. Tapi sini hati-hati guys, jangan terlalu dekat air. Kalau boleh sini ada gorgon. Dapat guys. Tengok. Dapat satu guys. Dapat satu. Dia kejar di tepi tu guys. Itu dia. Okey. Kita dapat satu lagi. Tapi kan sini kurus guys. Kurus dia. Tidak gemuk. Mungkin ikan ni lapar ni. Kepala besar. Badan kurus. Woo! Dia punya badan kurus guys. Tengok. Kepala besar, badan kurus. Apa macam ni? Okey, pintu saya lock. Ini yang pertama tadi guys. Ni. Boleh tahan juga guys. Yang ni yang kedua. Strike yang kedua. So sikit lagi guys, tengok. Mulut dia. Sikit lagi tu. So saya akan meninggalkan apa ni. Wow. Aduh. Dia gigit guys. Okey. Kita akan pergi ke tempat seterusnya. Alamak. Sekejap guys. Okey. Kita akan pergi ke tempat yang selalu kita orang pergi guys. Jangan jalan kaki, jauh juga guys. Jauh juga jalan kaki. Mengambil masa dalam setengah jam jalan kaki. So ini perkakas saya. Okey, kita ada katak 2 soprok. Ini pun soprok. Ini tak tahu apa nama ini.
Saya punya anak punya. Okay guys, stay tune. Saya pergi sana. Alright. Kita mau lagi coba? Boleh, kita coba lagi guys. Mana tahu? Satu kali lagi. Kita coba tempat tadi. Sudah dua ekor dapat sudah. So, jangan putus asa, kita coba lagi. Mana tahu ada tempat kedua, yang ketiga nanti. Okey. Sekejap guys. Okey, teman-teman. Kita pergi sana lagi. Alright. Oh, sana tengok. Kalau sini boleh balik jauh sana guys. Ke tengah sana memang banyak ikan tu. Memang banyak teman. Dia punya anak sana tu tengok. Ada bekas-bekas, ada buih-buih tu nama anak dia. Tapi jangan salah sangka lah guys. Kadang itu bukan anak dia tu. Itulah gorgon di sini. Dua kali balingan guys kalau ada. Kalau tak ada kita pindah. Satu kali balingan lagi. Dua kali. Kita tengok. Sini guys, kalau dulu rumput ni tak ada guys. Rumput ni dulu tak ada. Sini sungai semua. Sekarang rumput ni kacau guys. Itulah sebab kita orang susah nak baling ni guys. Apa ni terbalik pula ni. Ya guys. So dia betul-betul. Oh, masuk salah. Wow. Okey. Ini dia. Oh, tengok. Balingan kurang memuaskan. Macam tu balingan dia. Itu dia. Aduh. Putus guys. Tak. Dah. Putus. Putus guys. Guys, kita dah nak balik. Sehari dah hampir dah pukul 6. Saya ingatlah pukul 6. Ni yang lambang ni bang. Guys. Ini yang kita hati-hati jangan ni. Sebab jangan sangka air tenang tak ada buaya. Ini. Kalau boleh jangan dekat air lah. Ini. Bahaya ini. Nih. Danger crocodiles. No swimming. Ni kalau kita pukat guys. Memang cantik ni. Puyuh banyak sini. Ikan puyuh, ikan apa nama tu? Ikan keli. Ikan bawan. Sini memang banyak. Okay guys. Kita jumpa lagi di new episode. Selamat berjaya guys. Dah jumpa lagi. Bye.